Assalamualaikum. Biologi tingkatan 4, subtopik 10.6, isu kesihatan berkaitan sistem peredaran manusia. Pernah dengar orang terkena serangan jantung secara tiba-tiba? Jom kita tengok apa sebenarnya yang berlaku di dalam salur darah pesakit. Siapa di sini suka makan makanan bergoreng dan berlemak? Hati-hati ya. Lemak dan kolesterol jahat boleh terenap pada dinding dalam pembuluh darah arteri. Enapan kolesterol ini dipanggil plak. P-L-A-K, plak. Apabila plak terbentuk lalu menyumbat laluan darah, keadaan ini dinamakan aterosklerosis. Aterosklerosis. Lama-kelamaan, plak tersebut menyerap kalsium lalu menjadi sangat keras. Dinding arteri akan hilang kekenyalan. Keadaan keras dan tegang ini pula dipanggil arteriosklerosis. Arteriosklerosis. Apabila laluan darah menjadi sempit akibat plak, jantung terpaksa mengepam dengan lebih kuat untuk menolak darah ke seluruh badan. Tekanan tolakan yang melampau tinggi ni dikenali sebagai hipertensi. Tekanan yang berterusan boleh menyebabkan salur darah yang halus pecah. Now, mari kita lihat apa terjadi pada jantung. Jantung perlukan bekalan oksigen berterusan melalui salur darah khas bernama arteri koronari. Jika arteri koronari mula tersumbat dengan plak, otot jantung mengalami kekurangan oksigen. Pesakit akan merasai sakit dada yang sangat kuat dikenali sebagai angina. Sekiranya arteri koronari tersumbat sepenuhnya, sebahagian otot jantung akan mati. Keadaan maut ini dipanggil infarksi miokardium. Infarksi miokardium atau lebih dikenali sebagai serangan jantung. Now, macam mana pula dengan otak? Jika salur darah yang menghala ke otak pecah atau tersumbat oleh darah beku, juga dikenali sebagai embolus, akibat tekanan darah tinggi, sel otak akan mati kerana ketiadaan oksigen. Serangan pada otak ni dinamakan stroke yang boleh menyebabkan pesakit lumpuh separuh badan atau koma.